clear date dengan betul. Pertama sekali kita akan sign up dulu. Okay, kita sign up guna akaun kita melalui Google. Jadi saya akan guna akaun Google saya sendiri. Okay, kita telah berjaya create account clear debt. Okay, kat sini kita ada macam-macam. Kita ada lesson plan, kita ada worksheet, multiple choice assessment untuk yang guru-guru ataupun student nak buat soalan. Okay, kita ada ready assessment untuk kita buat nota dan sebagainya. Jika kita ada, kita boleh buat meeting kita boleh buat morning meeting. Kita boleh buat student project, mana kita boleh bagi dekat student-student kita untuk diorang buat kerja-kerja diorang lah. So ada pelbagai kita ingat contoh satu, kita ambil lesson plan. Okay, kita pilihan grade level. Kita ambil darjah 3 Kita ambil kita boleh contoh kita buat kata ganti nama. Okay, generate. Okay, kat sini dia keluar banyak. Ada berbagai jenis soalan tapi dalam bahasa Inggeris dia bagi. Kat sini ada linear adjective, ada keluar material dan resource dan banyak lagi. Kita pergi contoh lain, kita ambil multiple choice assessment. Kita kat darjah 4 ada 3 soalan. Okay, soalan ni berkaitan dengan sains. Dia dah keluar. Dia dah tolong generate untuk kita. Soalan berkaitan dengan sains. Okay, itu antara contoh macam mana kita nak gunakan aplikasi clear debt ni. Contoh jadi kita kena login ke akaun kita iaitu Google. Yang kedua, kita boleh pilih apa senarai yang dia disediakan kat sini, sama ada nak buat meeting, nak buat multiple choice assessment dan sebagainya.